Adakah kau punya kerja jumpa orang setiap hari? Daripada pagi sampai ke tengah hari ke petang, petang ke malam atau sebagainya. Tapi setiap hari kau jumpa orang lah. Kalau kau ada, kau kena dengar video ni. Kau kena tengok video ni. InsyaAllah dia akan menyelamatkan kau, atau InsyaAllah dia akan selamatkan kau punya bisnes. Kenapa aku cakap macam tu? Pasal aku dulu, bila aku rajin buat sale kan, time dululah, aku pernah ada appointment sehari 5 appointment. Dan aku dapat amalkan benda tu tak lama lah, 3 minggu je kan. The result was awesome, but the work is like babi kan. Kerja macam babi kan. Tapi result ni gila babi. But end of the day, aku tak nak jadi babi. So aku, it's not for me. Aku rasa aku stress lagi kan. So no, it's alright. So aku kurangkan kepada 3 appointment sehari, but consistently. Itu aku buat consistently. So result tu pun memang cun. Cuma apa aku perasan, bila kita jumpa orang, and sometimes jumpa A dekat sini, jumpa B dekat sini, jumpa C dekat sini, dia jarang lah kau dapat jumpa orang dalam satu tempat. Aku tak tahu, aku tak dapat lah. Aku jarang sekali. So most of the time aku akan travel sini sana kan. And bila kau travel, kadang-kadang kau dapat parking jauh, atau yalah, kau public transport ke, kau banyak berjalan ke, tengah panas ke, cuaca yang bahang dia kat Malaysia ni, kau berpeluh. Dan aku tak tahu macam kau lah kan. Aku ni sportsman masa zaman sekolah dulu. Kau tengok lah badan. Yeah, still got the butt, man. Okay, anyway, bila sportsman ni, aku ada bau badan sportsman. Agak malu jugalah sebenarnya. Kadang-kadang kau pun boleh bau. Kalau kau boleh bau, maksudnya orang lain pun boleh lagi bau. So perfume kena ada. And sometimes, yelah, kadang-kadang tak bawa perfume. Yang benda ni aku cautious juga bila nak jumpa orang. And aku rasa benda tu juga akan kacau aku punya relationship dengan orang tu. Dan untuk aku buat business deal ni pun macam susah nak bagi lepas lah. And bila aku dah lama buat sales, and at the same time aku start belajar tentang Islam, baru nak in depth, baru nak belajar solat kan. Biasanya lah, aku nak tanya kau, selalunya bila azan bunyi, apa kau buat? Adakah kau terus solat? Adakah kau tak apalah, nantilah, tunggu sekejap? Atau kau terus ignore? Okay, kau tak payah jawab. Kau tak jawab, itu antara kau dengan Allah kan. Ni aku cerita pasal diri aku. Aku kadang-kadang solat, most of the time dulu aku ignore je. Itu aku teruk sangat. Zaman kejahilan aku. Tapi bila aku start belajar, start nak dekatkan diri aku dengan Allah kan, aku start solat. And bila aku start solat, daripada sama aku ikut cara sunnah. Okay, cara sunnahnya bukan dia, maksud aku cara sunnah sebelum dia solat. Apa dia selalu buat? Dia akan bersugi, dia akan ambil minyak wangi, so badan dia bau wangi. So aku follow benda tu tau. Sekarang ni pun aku amalkan benda ni. Kau bayangkan bersugi ni, dia membuat mulut kita rasa bersih, rasa segar, buang bakteria. Dan bila kita pakai minyak wangi, badan kita bau wangi. Kau bayangkan kita solat apa? Allah tu dah plan out, dia ada memang 5 waktu ni pasal memang terbaik. Ini aku punya teori memang terbaik pasal dia tahu manusia ni macam aku, busy, selalu jumpa orang, selalu buat ni, selalu buat tu. Dan bila kita start amalkan pergi solat dan amalkan sunnah, sugi, minyak wangi, kau bayangkan
Dia macam kau bersihkan diri 5 kali sehari. 5 kali kau gosok gigi, dari kau gosok gigi, 5 kali kau pakai perfume. Kau rasa lah kan, bila kau jumpa orang tu, kau punya prospek ke, kau punya partner ke, or whoever lah, lepas kau solat dengan gigi yang bersih, dengan bau badan yang wangi, kau rasa apa perasaan ni bila kau dekat dengan dia? Bila dia dekat dengan kau, confirm dia macam hati dia tenang. Dia tengok muka kau pun muka yang berseri. Yelah, baru lepas solat, bernur, cahaya nur kan, insyaAllah kan. And dia akan, he will greet you, or he or she will greet you with an open heart. Kerja kau lagi senang, bisnes kau insyaAllah lagi senang. Yelah, kita lagi satu pun kita baru lepas doa. Dan aku perasan, ni katalah kalau seboleh-bolehnya bila time solat berjemaah kan? Berjemaah. Kalau kau dalam surau kat shopping mall ke apa, nampak orang bersolat depan, sebolehnya berjemaah. Ada peluang berjemaah. Kenapa? Okay, ni aku punya, apa yang aku dah belajar. Kita ni penuh dengan energi tau. Keliling kita ni penuh dengan energi. Dan bila kita jumpa orang, kadang-kadang kita tak tahu sama ada orang ni dia bagi energi positif atau negatif. Kadang-kadang kita pun ada juga kan rasa energi negatif. Bila rasa energi negatif ni, kita akan rasa penat, rasa lesu kan. Bila kita berjemaah, confirm yang orang nak pergi solat ni, macam kau dengan aku ni, kita nak, yelah, kita nak rasa berterima kasih, kita nak minta doa, dan kita nak purpose ialah benda yang positif. Sama juga dengan orang lain yang berjemaah tu. Bila dia ada niat positif, kau pun niat positif, dan bila kau rapatkan saf, apa, bahu ke bahu, kau dapat dia punya tempias positive energy. Kau nampak tak? So at end of the day, energy kau pun dia dapat refresh. Bila dia refresh, energy kau refresh, gigi kau bersih, bau badan pun wangi, pakai perfume. Tak ke senang lagi bila orang jumpa kau? Tak ke orang tu hati dia akan lagi lembut? Tak ke muka kau lagi berseri? Itu sebab baru aku faham bila time azan, antara salah satunya panggilan azan ialah hayya 'alal falah. Yalah, mari menuju kejayaan. Kejayaan can be kejayaan dunia dan akhirat. Halo. Ini apa yang aku belajar. Ini apa dari pemandangan aku, apa aku nampak. So ini aku nak share. So kau, kalau walaupun kau bukan orang yang kerja kau tak jumpa orang, buat juga. Yalah, end of the day kita kena solat lah. Kita orang Islam apa, kena solat lah. Tapi bersugi dan pakai minyak wangi. Aku rasa it's a game changer bila kita amalkan benda ni, kita amalkan sunnah ni. I don't know, it changed my life. It changed my life towards others, and people how they see me pun diorang suka. Aku rasa, aku harap kan. So yeah, thank you so much. Kalau kau dah sampai dekat sini penghujung video ni, kau kena bagi aku like, pasal aku rasa aku deserve it. Pasal kau dekat sini kan. Dan please subscribe, and I'll see you again insyaAllah. Peace.